Jaya Brembo. Gila lah. Weh, tengok. Dah lama Mat Jaya Brembo tak masuk dalam YT kan. Ni tengok. Ada je dekat dalam ni. Dan sekarang ni, dia orang ni kat luar tengah nak set upkan motor-motor goreng malam ni. Tapi aku tak tahu lagi lah. Aku siapkanlah set upkan motor goreng aku juga. Ni ada motor goreng tak? Takkan kau bawa spek dalam 3 je lah. Motor kau tak rugi. Alamak, placing motor orang buat apa? Ada otak. Motor orang dia placingnya. Oh gila ke apa motor orang placing? Alah, ketuk nama lah. Ni motor 76. Lepas tu yang ni motor sebiji lagi. Lepas tu motor aku. Semua nak buka ekor belakang. Apa ni? Yo, Jai. Macam inilah dulu kita time dekat bengkel lama kan. Jumpa kau je lepas tu buat video ni. Sekarang ni lepak bengkel aku mestilah kena buat video. Sekarang macam mana Jai? Event LCX member macam mana?
minutes later. Dah selesai dah kita buat rompong. So sekarang ni kita nak cuci lah motor ni, geng. So malam ni yang saya setak rompong ni, jom kita tengok sikit sesuai dengan spek-spek rompong lah sebenarnya. Aku memang tak tahu nak cakap, geng. Untuk yang buka eco malam ni 1, 2, sana 3. Ada lagi sebiji atau 2 biji belum sampai lagi. Kita cuci motor dulu, lepas kita balik rumah, kita siap-siap. Malam ni kita pergi goreng. Tak tahulah kat mana. Dengan cerita kat GoDrive. Lagi satu dengan cerita dekat NKVE. Ada nak pergi KL pula tak, tapi tak tahu lagi. Kita tengok cuba garing kan malam ni. Semalam tak dapat pergi, geng. Tapi ada kisah-kisah yang mengerikan semalam ni. Korang nampak ni. Oh, gila lah. Macam mana boleh bengkok macam ni, man. Sekarang ni saiz poket 26. Habis hancur sprocket. Ampun, habis hancur horizontal, man. Berapa? 300 lebih, man. Gila. Habis hancur. Ini untuk spek yang 76. Ni spek 76 jet 10. Ni ada arm kat bengkel yang baru punya. So kita bawa masuk sini. Flashback. Hari ni kita pergi camping. Ya, kita par-par di sini ya. Kak, spoket kecil. Spoket kecil, Toyota Stati berhenti. Memang kau polis datang mobil. Nasib baik lah aku tengok main-main pusing-pusing. Kau tahu kenapa aku bingung? Memang gampang. Aku dah dapat. Rantai pula hilang. Aku pergi berjalan yang baik, aku dah dapat di situ masak. Kalau straight dia kejar. Tadi kita dah starting lah tadi. Boleh pula rantai cabut. Ya am dia. Ui, hancur. Motor ni satu rosak. Motor ni rosak ah. Dia suruh aku masuk rantai pula. Aku dah lah YouTuber. Oh, gila kau be. Betul-betul bantai kau eh.
Perform tak perform? Tak perform? Tu? Elah mak. Kau buat apa kau be? Lama tak keluar? Aduh. Lepas tu okey tak okey? Okey lah. Kipas ni kan. Mana kipas on ni? Kau tak pandai bawa ni. Tak ada dekat kipas ni. Ni ada arm kat bengkel yang baru punya. So kita mau masuk sini. Lepas tu kita masuk sprocket yang saya besar sikit. Depan 17, belakang sekarang ni ada besar sikit lah. Disebabkan hak sprocket tu dah hancur dah. Contohnya sprocket 26 ke bawah, korang kena pakai hak sprocket EX5. Sebelum dekat tangan aku motor ni, aku pakai sporem kat Krypton. Sporem kat Krypton, hak sprocket dia EX5. Nak masuk sprocket 25 disebabkan motor ni aku dah jual dekat owner yang baru. Walaupun dia pakai motor kat sini, tapi kalau nak keluar dia memang sentiasa ada dekat bengkel ni. Motor ni memang dah piau dah geng. 76 Jet 10 tak pernah buka top set daripada Y15 Festival tahun lepas.